Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Taqi Bizarudin. Hari ini saya akan menerangkan tentang vocal register dalam kurungan head voice. Apa itu head voice? Jom saya terangkan. Head voice ialah daftar suara di mana kita menyanyikan menggunakan resonan bahagian atas badan, iaitu di sekitar rongga kepala, dahi, pipi, hidung dan mahkota kepala. Head voice ni, apabila kita gunakan head voice dengan betul, kita akan merasakan getaran halus di kawasan muka. Bunyi yang terhasil pula adalah lebih ringan, bulat dan jelas berbanding suara dada yang kita selalu buat lah. Dalam nyanyian, head voice juga digunakan untuk mencapai nota-nota tinggi dengan selesa tanpa perlu menjerit atau memaksa tekak. So kita tak paksa kita boleh tekak ni lah. Okay, next. Mengapa head voice penting untuk penyanyi? Pertama, ia melindungi pita suara kita daripada menjerit untuk not tinggi. Kita beralih kepada teknik yang lebih selamat. Yang kedua pula, ia menghasilkan kualiti bunyi yang lebih indah dan bergema. Dalam lagu-lagu balada atau muzik klasik, head voice ini yang memberikanlah kesan emosi yang mendalam. So, untuk demonstrasi dan perbezaan head voice ni, okay, sekarang saya tunjuk sedikit perbezaan lah. Cuba dengar suara percakapan normal saya ni. Ini chest voice, macam halo, apa khabar? Rasa getaran kat dada, kan? Okay, sekarang saya cuba guna head voice saya. Bunyi tu dia kat pertengahan tinggi tau, dan kita kena bulatkan dia supaya dia nampak macam clean lah. Okay, rasa getaran ni dia naik ke atas tau, dia sampai kat sini, ke sini. Ya, okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.